Antara flagship pada Samsung yang saya rasakan berbalik untuk tahun ni iaitu Samsung Galaxy S24 FE. Tapi kali ni kita nak buat gaming. Sebab apa? Sebab phone ni dia menarik sikit. Phone ni menggunakan chipset pada Exynos berbanding dengan S24 yang biasa tu. Kalau S24 biasa dia guna Snapdragon kan. Jadi kita nak tengok macam mana prestasi dengan Exynos kat sini. Jadi untuk gaming kali ni kita akan main beberapa game lah. Tapi first kali kita close dulu kat bahagian belakang. Okay, brightness dia kita setkan kepada separuh macam tu. Okay, nice kan. Kecerahan ni pun cantik kat sini. Kemudian tengok game apa yang kita ada kat sini. Macam biasa saya ada 6 jenis game. Antaranya ialah Call of Duty, PUBG Mobile, Honkai Impact, COD Warzone, Mobile Legends dan juga Genshin Impact. Jadi dalam ke-6 game ni, sebelum kita mula, kita nak tengok dulu suhu dia macam mana. Disebabkan phone ni macam baru habis charge macam tu, okey 33.9, 33.8, masih lagi boleh kata panas sedikit lah pada suhu bilik 33.9 sebab baru habis charge kan. Jadi jom kita nak mula game dekat sini, iaitu kita mula dengan Mobile Legends Bang Bang. Alright, kita dah berada dalam Mobile Legends Bang Bang. Apa yang kita nak tengok kat sini lah dekat bahagian setting terlebih dahulu. Okey, kat sini anda boleh tengok macam mana setting dia. Kita boleh gunakan high frame rate sehingga ultra dan juga grafik anda boleh gunakan ultra. Jadi kita onkan kedua-duanya ultra. Jom tengok macam mana dia punya grafik. Alright, welcome to Mobile Legends Bang Bang. Macam nak tengok sekarang, inilah dia grafik ultra yang kita dah guna dekat sini kan. Nampak memang rasa smooth kat sini. Panas dia tak tahu lagi. Jadi kita akan test. Apa yang saya boleh katakan, walaupun dia punya chipset ni macam tak terkenal kan, ialah kita gunakan Exynos 2400E saja kan. Exynos ni jarang lah orang nak ambil kisah sangat. Selalu kita dengar tentang Snapdragon kan, kita dengar tentang MediaTek. Tapi kalau tengok kat sini dengan performance yang ada ni, nampak menarik jugalah apa yang ditawarkan oleh Exynos. Tapi adakah suhu dia panas, dia punya frame rate tu okey atau tidak? Sekejap lagi kita akan tengoklah macam mana. Jadi dekat sini juga anda boleh tengok game booster yang ada kat sini lah. Anda boleh tekan sini dan tengok temperature good, memory good, optimization performance kan kat sini. Nice. Okey, kita tengok macam mana sampai habis satu game kat sini. Alright, dah habis game kat sini. Satu game untuk Mobile Legends. Jom tengok macam mana suhu dia. Saya rasa macam panas kat sini. Tapi dia tengok 38.2 tak mencecah 40 Nice juga untuk Exynos ni. Tengok kat bahagian belakang dengan grafik ultra, bagi saya dengan suhu macam ni still okey lah. 38.0 dekat bahagian belakang. Not bad. Jadi jom kita akan ke game seterusnya. Yang ni kita akan biar je sebab dia flagship. Jadi saya tak nak tutup. Kita akan cuba game seterusnya. Kita cuba Call of Duty. Jadi jom kita tengok setting apa yang kita ada untuk COD Mobile. Okey, dari segi grafik anda boleh gunakan very high dan untuk frame rate anda boleh gunakan sampai ultra. Tapi itulah grafik dia akan drop sikit. Jadi saya nak guna very high dan juga maximum dekat sini. Jadi jom kita main satu game tengok okey ataupun tidak. Alright, kita dah berada dalam COD Mobile. Jadi jom let's go. Jom tengok apa kita boleh capai kat sini. Saya boleh katakan grafik dia nice kat sini. Okey, tinggi pun tinggi. Nice. Dah lama tak main ni, rasa pelik sikit. Okey. Saya boleh katakan dia punya grafik nice. Tinggi tu tinggi pun boleh dan buat masa sekarang tak rasa panas lagi. Saya rasa lah untuk Exynos ni memang dia naik taraf lah banding sebelum ni punya Exynos kan. Sebelum ni punya Exynos memang macam-macam masalah sikit lah. Kalau anda boleh dengar, dia ada overheat lah, dia punya grafik tak stabil lah. Yang ini better lagi lah. Apa pun still awal lagi untuk kita tengok macam mana dia punya prestasi. Kejap lagi kita akan tengok. Last kali nak tengok suhu dia macam mana. Alright, kat sini kita dah habis game dan saya boleh katakan suhu dia tak rasa panas tau kat sini. Itu yang menarik tu, walaupun grafik dia tinggi. Dekat bahagian depan kita ada suhu lebih kurang 37.8. Okey, nice. Saya tak rasa smartphone ni boleh cecah 40, tapi kejap lagi kita akan check. 37.8 juga dekat bahagian belakang. Baik. So kita skip untuk yang ini dan jom kita ke game seterusnya yang ada kat sini. Game apa kita ada lagi? Kalau tengok kita dah main tadi Mobile Legends, kita dah main tadi Call of Duty Mobile. Jom kita try Genshin Impact. Baru intense. Alright, kita dah berada dalam Genshin Impact. Jom tengok dekat bahagian setting apa yang kita ada kat sini. Kalau tengok dari segi grafik anda boleh gunakan medium, tapi saya nak gunakan highest kat sini. Jom tengok macam mana. Dan satu lagi kita nak test juga dengan 60 frame per second. Nice. Okey, inilah setting untuk 60 frame per second dengan grafik highest. Macam anda tengok sendiri, nice juga grafik dia kat sini kan. Rasa smooth. Okey, terbaik. Tapi saya akan cuba main dalam mungkin lebih kurang 10 minit macam tu dan tengok macam mana prestasi dan suhu dia.
So nice, kita dah lebih kurang 10 minit kat sini. Jom tengok macam mana suhu. Yang ini saya rasa panas kan. Grafik pun tinggi kat sini. Tapi selalunya wow, mencecah 41.9 kat sini. Lebih kurang 42 boleh katakan. Selalunya Genshin Impact memang susah lah untuk smartphone. Tambah-tambah kalau flagship nak lepas suhu yang sejuk. Tapi ni okey lah, 41.5 macam tu. Selalu dalam flagship dia akan lebih kurang 43 macam tu lah. Still okey, still nice. Grafik dia pun still okey kat sini. Rasa smooth lagi, tak ada masalah. Cuma tu lah, kalau nak tak pakai apa-apa casing ke apa, memang akan rasa panas lah kat sini. Jadi jom kita akan ubah game kita. Genshin Impact pun kita dah settle kat sini. Game apa lagi kita ada, kita tengok kat sini. Yang belum main lagi antaranya ialah PUBG Mobile. Jom test. Alright, dah berada dalam PUBG Mobile. Yang first kali kita nak tengok ialah dekat bahagian setting. Macam biasa dekat bahagian grafik kat sini. Wow, anda boleh gunakan Ultra HD. Saya boleh download. Extreme HD memang tak ada lah. Jadi saya nak gunakan Ultra HD kat sini. Dan juga kita mungkin nak gunakan Extreme sekali. Okey, Ultra HD kat sini ada power saving Ultra. Okey, kalau anda guna tengok smooth kat sini pun ada Extreme Plus. Tengok. Jadi saya tak nak guna yang itu. Saya nak tengok Ultra dengan Ultra HD ni. Okey ataupun tidak. Dia punya grafik tu smooth ataupun tak. Alright, kita dah berada dalam PUBG Mobile. Macam nak tengok sini. Smooth kat sini. Nice. Walaupun guna grafik yang tinggi. Kalau anda perasan lah, Samsung Galaxy S24 FE ni antara yang dipromote dekat Mobile Legends di Indonesia. Mungkin sebabkan kalau main Mobile Legends tu memang nampak mantap grafik dia. Tapi tak dinafikan lah, untuk PUBG Mobile pun mantap juga kat sini. Anda boleh tengok sini lah macam mana kualiti dia sampai sekarang kan. So untuk yang ini saya nak try scope. Okey, untuk yang ini saya nak try untuk cuba dari segi, kalau tengok control, advanced control, kita nak tengok gyroscope dia okey ataupun tidak kan. Okey, bila scope on saja. Jadi kalau tengok dekat sini, okey, sensitif sangat-sangat dia punya gyro. Jadi bagi saya tak ada masalah. Gerak sikit pun anda tengok. Memang nice kalau untuk anda main PUBG Mobile lah. Kalau ML tak ada lah gyro. Kalau ini ada gyro, itu yang best tu. Jadi setakat separuh game ni saya boleh katakan grafik dia bagus. Panas tak rasa sangat. Okey, still bagus. Dan dia punya, kalau tengok dari segi orang kata frame per second kan, tak ada nampak ada drop ke apa. Still okey lah. Selalu kalau phone-phone dengan kalau pakai grafik yang tinggi ni dah rasa lagi-lagi sikit. Tapi macam biasalah, kalau anda nak performance yang betul-betul betul-betul padu kat sini, mungkin anda kena tukar kepada yang smooth. Tapi tak apa, kita akan habiskan game ni dan tengok suhu dia macam mana. Alah, kalah. Tapi tak apalah. Jom tengok macam mana suhu akhir dia kat sini. Dekat bahagian depan kita ada suhu lebih kurang okey, 37.6. Okey, still lagi sejuk. Tengok kat bahagian belakang pula. Kat bahagian belakang kita ada lebih kurang 37.6 juga. Okey, nice. Yang paling panas dia katakan kat sini Genshin Impact lah. Yang lain still okey lagi. Okey, tak apa. Kat belakang tak nak clearkan RAM. Jom kita tengok game seterusnya. Saya rasa kita dah main Call of Duty, PUBG Mobile, Honkai Impact belum, COD Warzone belum. Dua game ni belum lagi. Jadi kita cuba dengan Honkai Impact terlebih dahulu. Alright, jom tengok setting apa yang kita ada dekat sini. Okey, dari segi grafik anda boleh tengok kat sini. Okey, saya nak gunakan yang paling tinggi lah. Ada pula tutorial kat sini kan. Rasa dah habis. Okey, tak apa. Kita pergi grafik kat sini. Kita pergi ke kita ada performance. Kita pergi performance. Kita cuba 60 dekat sini. Confirm. Tapi nampak macam alah, tak best kan. Saya rasa macam kita boleh gunakan maksimum. Kita maksimum lah. Performance tu dia grafik low. Okey, yang ni cantik. Nampak nice kat sini. Jom kita start satu game kat sini. Alright, kita dah berada dalam agak intense lah. Agak intense saya boleh katakan lah. Ini sebab lawan boss kan. Tapi itulah, nak tengok sini macam mana grafik dia. Nice juga sebenarnya. Saya tak rasa lah macam grafik dia teruk ke apa. Okey, tapi itulah, lengoh lah lawan bos ni. Dah lah tak power sangat, tak upgrade hero. Tapi tak apalah, kita layan lah, lejan dulu lah kan. Melengoh lawan dengan bos ni. Tapi okey, fine, dah menang kat sini kan. Nice. Okey, walaupun penat, tapi kalau tengok suhu dia penat ataupun tidak. Jadi suhu dekat bahagian depan kita dapat 37.5 dekat sini. Still nice, tak mencecah 40. Okey, dan kat bahagian belakang 37.4.3. Nice, Samsung terbaik lah kali ni kan, chipset Exynos dia. Jadi tak apa, jom kita skip dulu ni. Saya rasa kita akan pergi ke game terakhir kita, iaitu COD Warzone.
Warzone. Okey, COD Warzone. Ini dia. Alright, kita dah berada dalam COD Warzone. Jom tengok dekat bahagian grafik kat sini. Okey, kalau tengok custom kita ada higher graphic detail. Kita nak cuba yang ini lah kan. Takkan nak biasa-biasa. Flagship kot. Jom tengok game modes kita apa yang ada. Alright, kita dah berada dalam COD Warzone. Susah sikit game ni kan. Alamak, ada orang nak tiba-tiba. Okey, fine. Saya rasa alah automatic ke. Dia tembak. Patutlah rasa macam noob. Okey, tak apa, nice. Kita try lagi. Okey, dia drop. Oh, alamak, dia orang attack. Alah, sakitnya. So setakat saya main ni boleh katakan still okey lah dia punya grafik, smooth je kan. Cuma kadang-kadang tu macam control dia susah sikit. Saya tak pasti adakah itu memang masalah daripada smartphone ni ataupun masalah daripada COD Warzone ni sendiri kan. Okey, tak apalah. Ni susah juga nak kena cari barang balik. Aduh. Mana tengok sini lah, dia punya control agak kesat sikit lah kat sini. Tapi game ni okey je. Saya rasa mungkin disebabkan Warzone ni sendiri lah. Anda tengok untuk bateri pun jimat jugalah bateri untuk Samsung Galaxy S24 FE ni kan. Sepanjang saya main game saya rasa dekat 2 jam dah 80%, 20% macam tu je. Sejam 10%, okey, nice apa. Alamak, kalah kat sini. Tapi tak apa, inilah game terakhir kita. Jom tengok COD Warzone macam mana suhu dia 38.6. Okey, tak mencecah 40. Nampak gayanya kat sini lah kan. Untuk Samsung Galaxy S24 FE ni, satu game saja yang mencecah sampai 40. Iaitu kita ada game daripada bukan Honkai, Genshin Impact. Sebab boleh tengok grafik-grafik yang ada kat sini kan. Semuanya bila kita run kat sini walaupun grafik yang tinggi tapi tak bercecah pun 40. Itu yang bagus pada Samsung Galaxy S24 FE ni. Bateri dia pun besar kat sini kan. Untuk dari segi Samsung lah. Pendapat anda pula macam mana tentang smartphone ni? Saya rasa best untuk gaming. Okey, grafik dia pun banyak. Dia punya ML tu yang paling best lah. Mungkin sebab itulah dia sponsor untuk ML dekat Indonesia hari tu, MPL. Pendapat anda tinggalkan kat bahagian komen bawah dan macam-macam like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.